Bestarijaya, dahulunya dikenali dengan nama Batang Berjuntai, adalah sebuah pekan kecil di Selangor. Ia terletak di daerah Kuala Selangor. Bangunan kedai lama berusia lebih 100 tahun di Pekan Batang Berjuntai ini telah diberi nafas baru. Batang Berjuntai berasal dari sebuah kampung terpencil di pantai barat Semenanjung Malaysia. Namun begitu, tempat ini merupakan kawasan pelombongan biji timah dan pertanian yang penting 100 tahun yang lalu. History of Railway in Selangor turut merekodkan bahawa laluan antara Kuang ke Batu Arang telah dilancarkan pada tahun 1915. Laluan antara Batu Arang ke Batang Berjuntai pula telah dilancarkan pada tahun 1918. Sumber rujukan menunjukkan bahawa Batang Berjuntai bersama dengan Lembah Kelang dan Lembah Kinta dikategorikan sebagai tempat-tempat yang amat kaya dengan hasil biji timah. Kawasan-kawasan lombong di Batang Berjuntai mempunyai 13 buah kapal korek pada zaman kemuncak penghasilan biji timah. Ia pernah menjadi kawasan pengeluaran biji timah terbesar di Semenanjung Malaysia. Kegemilangan sektor pelombongan biji timah di Batang Berjuntai telah menjadi sejarah setelah kapal korek terakhir menamatkan operasinya pada tahun 1994.